Ingatkan tak boleh buka, rupanya boleh buka. Tapi kunci lah tak ada. Ha. Ni Member dia cakap pakai chip kan benda ni kan. ya. Ha, Oh, bateri takong lah bang. pakai jumper lu boleh kan nanti? Sabar dulu. Sebab kena ada kunci boleh pulas dulu baru kita boleh buat program. Betul. Saya rasa sebab dah lama tak hidup juga, so panaskan je lah enjin juga. Ini Saya kereta dia tak ada chip. rasa. Dia tak ada chip eh? Ha, ni tak ada chip, tak ada chip. Tak ada chip eh? Terus boleh start. Oh, so no need to program lah. Chip tak payahlah, itu remote kena. Remote saya check dulu. I pun tak tahu mana satu ni. Sebab Jazz biasa dia pakai Cobra, tapi you ni tak ada Cobra. Oh. Ni sekarang chip pun tak ada. Okey, so ni kunci sudah siap. Ha, boleh lock, boleh buka. Lock, buka. Ha, start terus. Biasa dekat meter dia ada satu lambang kunci hijau, ni pun tak ada. So, okey dah. Siap.